Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya dalam satu hari satu ilmu. Hari ini saya nak berkongsi satu hack mudah. Cara nak buat kek yang sejuk jadi gebu balik macam hanya guna microwave. Senang je guys. Ambil segelas air, letak sekali kek kita dalam microwave dan panaskan sekejap. Kita tengok ni, kek kita keras macam batu bila dalam ais. Okey, kita masukkan kek ke dalam microwave beserta dengan sek air yang kita ambil tadi. Kemudian kita panaskan dalam 1 hingga 3 minit. Sekarang ni yang ni saya panaskan selama 2 minit. Okey, dan tada, kek kita dah lembut dan gebu. Okey, mari kita tes. Okey, tipsnya guys, bukan untuk kek saja tau. Boleh juga guna untuk roti canai, roti, ban, yang ban ada inti tu, pau, kek dan segala-galanya lah. Jadi kalau rasa ilmu ni bermanfaat, bantu saya like, komen dan share supaya lebih ramai boleh mencuba. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Satu hari, satu ilmu. Bye.